this recording? Yeah. So hi guys, it's been morning. I'm having a jet lag. Honestly, I mengantuk and I sleep around 5 p.m. semalam, and then I woke up 3 a.m. today UK time. And then I played my phone for a while, scrolling TikToks and stuff, and then praying my subuh prayers, and then I'm listening to some music on my projector, as you can see here. Is my projector. Yeah, that sweet blue guy there. And as you can see, I haven't unpacked my things yet. I'll just wait for the motivation to come, I guess. For now, we'll just leave it as it be. So yeah, good morning, people. See you guys soon. So guys, the plan for today is we're gonna go have a breakfast with Haikal. Sekarang kita nak bergerak ke rumah Haikal untuk pergi breakfast dekat Fox Meadows Brown. Sejuk tu hari ni. It was a good choice lah, wear puffer. I mean, look at that. And sebab hari ni hari Ahad, so kedai semua tak buka awal pagi. See? Jalan kosong, kedai pun tutup. This is actually my first time going to Haikal's house since dia pindah rumah last year. So rumah Haikal dekat Ruskin Avenue. I don't know if you guys can see ke tak. Ruskin Avenue. Rumah nombor 6 tak silap. How do I even find rumah nombor 6? Tengok Ika cakap. See? 6 Ruskin Avenue. Kita call Haikal lah, senang. Hello, rumah kat mana? Ke dalam Sekejap, aku tadi tengah jalan dekat lorong Ruskin tu. Lepas tu masuk lah, tapi nombor 60. Tu aku pun jalan lah. Alright, aku on the way. Bye. Tu dia. Guys, nampak dah guys. Sedalam sangat rumah pun. Malam naik balik tu. Oh, best kan weekend ni kan. Hello guys, hello. Assalamualaikum. Tak? Kau nak buat belum final year ke apa ni? Dah mandi ke? Belum. Nak mandi tak? Tak kot. Jom. Aku sampai-sampai tu airport. Aduh, tak berubah agak cuaca Manchester ni. Sampai-sampai sejuk. Sejuk lagi, hujan lagi. Aku tak hujan. Semalam, malam hujan. Duduk sini cakap hi dekat aku punya 30 orang subscriber. Apa? Hai. Dia, immigration dia ada tanya minta share code tak? Tak ada, apart from dia tanya tu. Kau bagi pasport je. Are you from Malaysia? Cakap yes. Oh, how long you been in Malaysia? 3 months. Lepas tu dia cakap, oh, good time with family ya. Yeah. Oh, it's like macam kau punya soalan. Boleh je. Tapi kan, aku tak ada charger bateri ni. Oh pula. So aku datang sini. Beli bateri setiap kali tukar nak habis bateri beli baru? Tak. Oh, bukan. Nak beli dia punya charging port dia. Ada aja. Canon ke? Canon. Oh, tengok sikit. Gambar OG sabar. Ni waktu first flight aku.
First flight? Oh, China? Aku pergi China. Oh, bukan ada digicam sekarang. Ni waktu aku Ui. waktu aku sekolah rendah. Tak pakai yang ni ke nak kena pakai lagi ni? Tak ada teruk sangat. Bukan winter. Tapi sejuk lah dekat luar. Tak apa lah. Tengok living kitchen. Boleh masak, ada view tau. Ada TV tak? Ada TV Mana? Oh, kawasan. Dah upgrade lah. So sekarang kita nak pergi breakfast dekat Fox Meadows. Cik, Aku cubaan menjadi 3 YouTuber. tahun duduk sini tak ada pun kan nak appreciate benda-benda ni kan. Pergi-pergi je lah. Tak ada sebab kita tinggal lagi setahun lah. Kita kena simpan memori ni. Tak ada evidence dia orang tak percaya study UK. Muka aku kan orang cakap terlampau Melayu. Apa tu? Before flight aku dia delay. Oh ya ke? Like London. Ya, aku dah mula appreciative. Macam mana tak apa benda-benda kat Malaysia settle lah. Apa? Tak ada. Tak ada kalau hang ada buat something ke kat Malaysia. Kalau aku dah buat something kat Malaysia, what the? Tak, bukan benda negatif positif lah. Tak adalah contohlah macam kalau kita dah subscribe gym, ni straight away pergi gym. Siapa tu tak subscribe? Anda jumpa Awet Island ke? Serius tak? Kat mana? Aku tak baru tengah kenal-kenal lah sekarang ni. Kena kat mana? Ha? Okay, ni lah guys, Fox Meadows Brown. Big vegetarian breakfast. Vegetarian breakfast, yep. Yeah, and also the bottomless drink. Yep. Table? Table number 8. 718 together. Okay. Hang air apa? Aduh. Alah, masalah tak boleh refill. Aku nak apa Aku hot chocolate. Sampai dah tengok aku punya. Tu kenal dia. Cakap ni ambil gula. Nak ambil gula. Tak apa dah jadi tak sihat. Ambil gula. Sekejap aku pergi ambil gula. Belakang ni je. Jangan pergi bulan ni, belakang ni ada. Ada tak? Tolong jagakan Haikal. Boleh lah satu. Aku sengaja ambil banyak sebab nak hasut lah. Lah dia dah ambil. Yang tu dekat ni lah. Lepas tu dia pula. Apa tu? Practice. Bulan ni Razor bamboo. Mana? Ni. Sekarang kita nak beli sabun untuk Haikal. Haikal tak ada sabun. Kita beli yang murah-murah je guys. This one $2.90. Boleh lah. Kita beli sabun, shampoo, ubat gigi dengan body spray. Okay, kita dah balik daripada membeli barang. Yogurt, milk, some grapes, personal care lah. This is a body mist. This is a 3-in-1 shampoo, conditioner and treatment. I don't know, just try. Toothpaste and body wash. Yeah, I guess that's for now. Bye.